Ini adalah tayar yang paling senyap untuk kita korang guys. Satu tayar yang senyap tu boleh memastikan satu perjalanan yang senyap dan selesa untuk kita korang. So hari ni kedai Wan Cina datang pijik Mini Cooper nak tukar rim dengan tayar. Rim apa dia tukar? Body yang warna hitam lah, kita tak payah cakap banyak. Tetapi hari ni kita nak tunjuk tayar yang dia tukar, iaitu GT P10 GMS. Okay, ini adalah tayar yang paling senyap di pasaran Malaysia. Kenapa Wan Cina cakap begitu? Kita boleh nampak bunga dia yang halus dan tayar dia yang lembut. Dia tambah lagi span belah dalam tayar. Nampak 3 biji bawah ni dia dibalut dengan plastik. Sebab apa? Sebab dia nak protect span belah dalam ini untuk memastikan korang punya tayar tu boleh menyerap bunyi dengan lebih bagus. Okay, so kalau korang pasang dengan P10 GMS ni, dalam ada span dia boleh tolong menyerap bunyi yang dihasilkan oleh jalan Malaysia yang kasar ni. Kita tengok hasil dan juga proses pemasangan untuk rim dan tayar ni atas kereta Mini Cooper ni macam mana guys. So okay guys, inilah hasil selepas Mini Cooper ni dipasang dengan sport rim 18 inci dengan juga tayar 235/45/18 GT P10 GMS guys. Okay, so selepas ini owner akan merasakan perjalanan yang paling senyap dan selesa untuk kereta dia dengan juga satu look yang sangat cantik untuk kereta Mini Cooper dia. Sebelum ni pakai 16 inci original tak cantik, memang kodoh sangat. So dia dah tukar rim. So itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok khusus yang macam biasa. Cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.